Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Siti Rogaya Amerika Timur, berasal dari Yapi Sabah. Saya dilahirkan pada 23 Mei 1970, hari Sabtu, di sebuah perkampungan bernama Merotai Kecil, Tawau, Sabah. Saya merupakan anak yang ke-10 dari 12 orang adik-beradik dan mendapat pendidikan awal di sekolah SRK Luasung Tawau dan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Puhara Tawau. Selepas itu, saya mendapat lanjutan pendidikan di Institut Perguruan Keningau Sabah. Dan alhamdulillah, akhirnya saya memiliki segulung ijazah bekerja sambil belajar di OUM Tawau Sabah. 1991 sehingga 1993 di Maktab Perguruan Sabah. Saya ditempatkan di sekolah pertama bernama Sekolah Kebangsaan Umas Pelda Tawau. Alhamdulillah, di sana juga saya dipertemukan jodoh bersama suami saya sehingga kini pada tahun 1996. Pada tahun 1998, saya berpindah ke kawasan Bandan. Nama sekolah tu Sekolah Kebangsaan Ribaraya Tawau. Sehinggalah 2015. Selepas itu, untuk yang ketiga penempatan perkhidmatan, saya berpindah ke Sekolah Seri Langat pada tahun 2016. Alhamdulillah, sehingga kini, sehingga di akhir pension saya 2025, saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Seri. Duduk saya bersama insan bernama Khairul Nizam Minjai Jumbi. Alhamdulillah, kami dikurniakan 6 orang cahaya mata, 4 lelaki dan 2 perempuan. Dan saya bersyukur sangat-sangat anak sulung menjadi penerus pada kerjaya kami. Sekarang berkhidmat di Tawau Sabah sebagai pendidik juga. Anak yang nombor 2 telah berkahwin, membina keluarganya sendiri dan mendapat jodoh orang Selangor. Anak yang ketiga hingga kelima bergelar sebagai pelajar di college. Dan yang bungsu sekarang telah masih belajar dalam tingkatan 2 di sekolah menengah juga. Saya ini original Sabahan, mantat kampung nuntunan api-napin. Jangan koti, kau tidak percaya saya, menyesal nanti bila kau dengar ini. Oh dari sayang, kau mau saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu mimba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan bin Lebar Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Langat. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Siti Rogayah. Semoga dipanjangkan umur, semoga diberi kesihatan yang baik dan selamat bersara Puan Siti Rogayah. Assalamualaikum. Kepada Puan Siti Rogayah, saya Noraini binti Sulaiman, JPK Pentadbiran ST Serangan, ingin mengucapkan selamat bersara dan menikmati hari-hari seterusnya dengan sebahagia di samping keluarga tersayang. Bye. Alhamdulillah, Allah pinjamkan lagi nafas untuk bernafas pada hari ini. Di akhir perkhidmatan saya, suka citanya saya merangkapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat ataupun lebih sinonim kata keluarga di satu bumbung Sekolah Kebangsaan Sri Langat yang banyak menyulam kenangan suka duka bersama menjadi seorang pendidik. Jika atau tidak, kita harum bersama, berkongsi rasa, berkongsi cerita untuk menjadi orang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, berbagai ini. Akhir kata, bagi saya sebagai kakak mungkin, sebagai adik juga, sama-samalah kita terus pupuk sifat sabar menghadapi kereta dimanapun kita berpijak. Dan tanpa kita menoleh ke belakang, kita teruskan langkah ke hadapan, ciptalah kenangan yang lebih manis. InsyaAllah.